Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin dari SK Bandar Tenggara 1. Ini merupakan tahun ke-11 saya berkhidmat sebagai guru. Saya berada di DG10 dan saya merupakan EF 2.0. Saya pernah menerima anugerah Hero Guru PDPR pada 2021 dan saya juga pernah menerima anugerah sebagai Guru Inspirasi Negeri Johor, dan saya kini berada dalam kumpulan Guru Jawara Digital Kulai. Di sekolah saya dikenali sebagai guru inovasi dan saya sering menjadi pencetus kepada inspirasi rakan-rakan saya. Apa kelebihan saya? Saya sebenarnya seorang yang sangat aktif dalam penulisan kajian tindakan dan penghasilan inovasi untuk pengajaran. Saya secara sukarela telah pun menubuhkan sebuah pasukan profesionalisme guru di mana saya namakan pasukan ini sebagai Skuad Kajian dan Inovasi SK Bandar Tenggara 1. Dan ia bermula daripada 2019 daripada 2 orang guru dan kini ada 25 orang guru. Hampir separuh daripada guru-guru SKBT 1 tau. Seorang kawan saya pernah tegur saya tentang penghasilan grup ini dan dia kata, awak tahu tak, antara perkara yang paling susah untuk pentadbir lakukan adalah untuk mendapatkan kerjasama dan satukan guru dari pelbagai peringkat umum dan jantina. But you done it well with this. Oh, okay. That's why saya telah mengetuai guru-guru untuk membawa nama sekolah ke peringkat daerah sehingga ke peringkat antarabangsa dan mencapai banyak kejayaan. Hal ini seolah-olah mula menjadi sebuah wabak yang menjangkiti guru-guru di sekolah saya. Contohnya, saya pernah mewakili Negeri Johor ke kajian tindakan peringkat kebangsaan pada tahun 2021. Saya telah dilantik sebagai jurulatih utama kajian tindakan peringkat daerah Kulai sejak 2021. Saya telah memperoleh Best Paper and Best Presenter Award dalam persidangan kajian tindakan antarabangsa. Awak ni cikgu yang ke Indonesia tu kan? Ya, saya. Impak terbesar yang pernah saya hasilkan untuk sekolah adalah terpilih mewakili Malaysia ke The Ford Ski Hajar Dewantara Award yang berlangsung di Indonesia dan membawa pula Favorite Nominee Awards ketika itu. Tak lama kemudian, skuad kami bersama guru besar dan guru pentadbiran telah mencipta satu nama apabila mendapat nafjohan dalam satu inovasi antarabangsa IMU pada tahun 2024. Pada awal tahun 2025, pasukan Haliwan Murid dan Co-Curriculum pula mencipta nama apabila masing-masing mendapat sijil antarabangsa dalam inovasi hasil kerjasama dengan skuad kami. Penyertaan dan pencapaian guru serta murid dalam PAJSK sekolah meningkat mendadak apabila kami mula menyertai pertandingan inovasi peringkat kebangsaan dan antarabangsa berdasarkan pelan khas yang saya rancangkan bagi membolehkan murid mencapai markah yang maksimal. Sebanyak 6 sekolah telah pun mencatatkan peningkatan penulisan kajian tindakan dalam kalangan guru mereka apabila melebihi 80% setelah menggunakan langkah gerak kerja yang telah saya rangkakan untuk sekolah mereka. Malah, beberapa orang guru dari sekolah sekitar telah kami bantu untuk mencapai sijil antarabangsa dan kebangsaan. Saya merupakan panel perunding mata pelajaran Sains SK Sekolah Rendah Ahli Jawatankuasa Johor Sains Matematik Primary Resources JSMPR, juri kajian tindakan daerah Kulai pada 2023-2024, Negeri Johor 2024 dan antarabangsa IARC pada 2022. Saya pernah terlibat dalam penandaan UPSR sebelum ianya dimansuhkan. Saya juga merupakan guru insan di Kulai yang mengikuti kerja-kerja kebajikan sekitar Negeri Johor. Saya juga pernah terlibat dalam jawatankuasa kampung apabila diamanahkan menjawat Biro Pendidikan dan Inovasi pada tahun 2014 sehingga 2018. Dan ketika itu, pasukan kampung kami telah berjaya mendapat anugerah kampung terbaik daerah Kulai sebanyak 2 tahun berturut-turut. Pada pendapat saya, kejayaan adalah lebih manis dan lebih seronok apabila dapat dinikmati bersama. Apa yang selalu ada dalam minda saya adalah it's not about me, but it's about us. Kepuasan hadir apabila kita berjaya melihat orang yang kita bimbing berjaya. Sekian daripada saya. Terima kasih.